Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Astro Awani. Pakatan Harapan kini pembangkang di Melaka selepas 5 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan daripada kerajaan negeri. Mengapa keputusan ini diambil sedangkan mereka sebelum ini berada dalam kerajaan perpaduan? Adakah ia sekadar isu rang undang-undang ahli Dewan Undangan Negeri lantikan ataupun petanda hubungan politik yang semakin renggang? Dan yang paling penting, apakah kesannya kepada politik Melaka serta lanskap politik Malaysia menjelang pilihan raya akan datang? Hari ini Melaka kembali menjadi tumpuan politik negara. Apa yang berlaku mungkin tidak mengubah kerajaan negeri dari segi angka, tetapi ia memberi mesej yang cukup besar tentang bagaimana parti politik mempertahankan prinsip masing-masing walaupun terpaksa meninggalkan kuasa. Untuk memahami isu ini, kita perlu melihat kronologi yang berlaku. Kerajaan Negeri Melaka telah membentangkan rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Melaka Pindaan 2026 yang antara lain membuka ruang kepada pelaksanaan Ahli Dewan Undangan Negeri lantikan. Cadangan ini mendapat sokongan daripada pihak kerajaan negeri. Namun begitu, Pakatan Harapan khususnya DAP mengambil pendirian bahawa konsep Ahli Dewan Undangan Negeri lantikan bercanggah dengan prinsip demokrasi kerana wakil rakyat sepatutnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilihan raya. Selepas rang undang-undang tersebut diluluskan, 5 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan memutuskan untuk menarik sokongan terhadap kerajaan negeri. Mereka bukan sahaja mengumumkan keluar daripada pentadbiran negeri, malah melepaskan semua jawatan yang dipegang termasuk jawatan Exco, Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan serta pelbagai lantikan politik yang berkaitan dengan kerajaan negeri. Namun mereka kekal sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri dan akan menjalankan tugas sebagai pembangkang. Inilah perkara yang perlu difahami. Mereka bukan meletakkan jawatan sebagai wakil rakyat. Mereka tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Mereka juga tidak menyebabkan kerajaan tumbang. Sebaliknya mereka memilih untuk meninggalkan pentadbiran negeri tetapi terus menjalankan fungsi semak dan imbang dari blok pembangkang. Menurut kenyataan pemimpin DAP Melaka, tindakan itu dibuat atas dasar prinsip dan bukannya kerana persediaan menghadapi pilihan raya negeri. Mereka menegaskan bahawa jika mereka menolak usul kerajaan tetapi masih menikmati kedudukan dalam kerajaan, ia akan dilihat sebagai tidak konsisten dengan pendirian politik mereka. Ini sebenarnya membawa kepada satu persoalan yang lebih besar. Dalam politik moden, sejauh mana parti sanggup mempertahankan prinsip walaupun terpaksa kehilangan kuasa? Ada pihak melihat tindakan ini sebagai satu langkah yang konsisten. Mereka berhujah bahawa apabila sesuatu dasar dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diperjuangkan parti, maka adalah wajar parti itu keluar daripada kerajaan. Jika tidak, parti tersebut mungkin akan dituduh hanya mahu mengekalkan jawatan tanpa mempertahankan prinsip sendiri. Tetapi ada juga pandangan yang berbeza. Ada yang berpendapat bahawa berada dalam kerajaan memberi peluang untuk terus mempengaruhi dasar dan keputusan. Jika keluar daripada kerajaan, ruang untuk mempengaruhi pentadbiran menjadi lebih terhad. Oleh itu, sesetengah pihak mungkin melihat keputusan ini sebagai satu tindakan yang mempunyai risiko politik. Dalam isu Ahli Dewan Undangan Negeri lantikan pula, terdapat dua aliran pemikiran yang berbeza. Pihak yang menyokong berhujah bahawa pelantikan boleh membawa masuk individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, kesihatan atau undang-undang. Mereka mungkin tidak bertanding dalam pilihan raya tetapi mempunyai pengalaman yang boleh membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Konsep seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing.
Beberapa negara dan juga beberapa negeri mempunyai mekanisme pelantikan tertentu bagi memastikan kepakaran dapat dimanfaatkan dalam proses membuat keputusan. Namun pihak yang menolak pula berhujah bahawa kuasa menggubal undang-undang sepatutnya diberikan hanya kepada mereka yang dipilih oleh rakyat. Apabila seseorang dilantik dan mempunyai hak mengundi dalam Dewan Undangan Negeri, timbul persoalan mengenai mandat rakyat. Adakah individu yang tidak dipilih melalui pilihan raya patut mempunyai kuasa yang sama seperti wakil rakyat yang dipilih? Inilah perbahasan utama yang sedang berlaku. Ia bukan sekadar isu politik antara kerajaan dan pembangkang. Ia juga menyentuh persoalan falsafah demokrasi. Adakah demokrasi lebih menekankan mandat rakyat semata-mata? Atau adakah demokrasi juga boleh digabungkan dengan kepakaran melalui mekanisme pelantikan? Dalam konteks Melaka, keputusan Pakatan Harapan ini tidak dijangka mengubah kedudukan kerajaan negeri. Ini kerana Barisan Nasional masih mempunyai majoriti kerusi yang mencukupi untuk mentadbir negeri. Dengan kata lain, kerajaan masih boleh berfungsi seperti biasa. Rang undang-undang yang telah diluluskan juga kekal berkuat kuasa melainkan dipinda semula pada masa hadapan. Namun dari sudut politik, kesannya mungkin lebih besar daripada angka. Pertama, hubungan antara parti dalam kerajaan perpaduan mungkin akan terus menjadi perhatian. Walaupun kerjasama masih berjalan di peringkat persekutuan, perkembangan di Melaka menunjukkan bahawa tidak semua isu dapat diselesaikan melalui kompromi. Kadang-kadang terdapat dasar tertentu yang dianggap terlalu penting sehingga parti memilih untuk mengambil pendirian yang berbeza. Kedua, tindakan ini mungkin menjadi rujukan kepada negeri-negeri lain. Jika terdapat cadangan yang hampir sama pada masa hadapan, perbahasan mengenai ahli Dewan Undangan Negeri lantikan dijangka akan menjadi lebih hangat. Ketiga, keputusan ini mungkin memberi kesan kepada persepsi pengundi. Ada pengundi mungkin menghargai ketegasan mempertahankan prinsip. Ada juga yang mungkin mempersoalkan sama ada tindakan meninggalkan kerajaan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Semuanya bergantung kepada bagaimana parti masing-masing menjelaskan keputusan mereka kepada rakyat. Satu lagi perkara yang menarik ialah kenyataan bahawa keputusan ini bukan dibuat kerana pilihan raya negeri. Dalam politik, kenyataan seperti ini sudah tentu akan diperhatikan dengan teliti. Penganalisis politik mungkin akan terus melihat sama ada tindakan tersebut benar-benar hanya berkaitan prinsip ataupun turut mempunyai pertimbangan strategi jangka panjang. Apapun tafsirannya, perkara itu akhirnya akan dinilai oleh rakyat sendiri. Kita juga perlu melihat perkara ini dari sudut kematangan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, perbezaan pendapat adalah perkara biasa. Yang penting ialah bagaimana perbezaan itu diuruskan secara aman melalui institusi Dewan Undangan Negeri dan mengikut lunas undang-undang. Setakat ini, proses tersebut berlaku melalui saluran demokrasi. Usul dibentangkan. Perbahasan dijalankan. Undian dibuat. Dan selepas keputusan diperoleh, pihak yang tidak bersetuju memilih untuk keluar daripada pentadbiran tetapi kekal menjalankan tanggungjawab sebagai pembangkang. Itulah proses demokrasi yang sedang berlangsung. Apa yang akan berlaku selepas ini? Barisan Nasional dijangka meneruskan pentadbiran negeri dengan majoriti yang masih dimiliki. Pakatan Harapan pula akan memainkan peranan sebagai pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Melaka. Sudah tentu tumpuan selepas ini ialah bagaimana kedua-dua pihak menguruskan hubungan politik mereka, terutama jika timbul lagi isu dasar yang memerlukan kerjasama atau kompromi. Bagi rakyat Melaka pula, keutamaan pastinya bukan sekadar siapa berada dalam kerajaan atau pembangkang. Apa yang lebih penting ialah sama ada pentadbiran negeri terus berjalan dengan baik, pembangunan diteruskan, ekonomi berkembang, peluang pekerjaan diwujudkan dan kebajikan rakyat terus dijaga. Akhirnya, politik sentiasa berubah mengikut keadaan.
Hari ini seseorang berada dalam kerajaan. Esok mungkin menjadi pembangkang. Tetapi tanggungjawab kepada rakyat tetap sama. Rakyat akan terus menilai bukan sahaja siapa yang memegang jawatan, tetapi juga siapa yang benar-benar mampu memberikan penyelesaian kepada isu kehidupan seharian mereka. Perkembangan di Melaka hari ini mungkin tidak menjatuhkan kerajaan negeri, tetapi ia membuka satu perbahasan besar tentang prinsip, mandat rakyat dan masa depan sistem demokrasi di peringkat negeri. Dan seperti biasa, keputusan akhir terhadap semua tindakan politik ini akan ditentukan oleh rakyat apabila tiba masanya mereka kembali ke peti undi. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.